Hai, Assalamualaikum guys dan welcome back to my channel. Aku berada di luar kawasan, still lagi di dalam tapi di dalam kereta. Dan aku nak minta maaf lah kalau aku dah lama sangat tak upload video sebabnya aku busy weh. Aku busy kerja, lepas tu aku busy dengan macam-macam lah. Busy kekangan lah nak buat video tu sebab sangat busy, sangat tak ada masa nak gitu. Aku dah kerja siang hari, lepas tu penat. Aku dah macam tak ada mood dah nak buat video. Faham tak? Lah kepada followers ataupun subscribers aku di YouTube ni, terima kasih sangat-sangat tau pada korang yang baru je subscribe video aku yang tak seberapa ni. Ini kamera kan, sorry dan kepada semua subscribers aku, jangan risau, aku akan cuba usaha untuk upload juga video-video yang best-best untuk korang tengok. Dan kalau boleh korang komen lah dekat section komen, komen video apa yang korang nak aku buat selain pada reaction video seram. Aku pasti sangat-sangat yang korang sangat bosan kan, sebab ramai je YouTuber lah yang buat video macam aku buat kan. So korang suggest lah apa video yang aku nak aku buat. Aku akan cuba usahakanlah untuk buat korang terhibur dengan konten-konten video daripada aku. Dan kepada korang yang dah subscribe, dah like, dah share, dah komen dekat video aku, jangan lupa lah sekali tekan bell dekat butang notification tu. Tujuan tekan bell tu adalah untuk korang dapat notification lah bila aku upload video baru. Korang tak akan mudah terlepas dengan video yang aku baru upload. Macam tu cerita dia. Aku upload video baru, korang terus dapat notification. Nadia ada upload video baru lah, jom tengok kejap. Begitu. Video aku buat je, edit tu tak tahu bila. Gitu. Macam aku ada masa aku edit dan aku terus upload. Aku tak kira lah tengah malam ke tengah subuh pagi ke, aku ada masa memang aku terus upload lah ni. Okay, untuk video kali ni aku nak buat reaction POV aku sendiri berjumpa dengan tempat seram, tempat hantu. Sekarang ni aku ada kat YouTube POV 360 horror. Sekarang ni aku berada di situasi rumah hantu ataupun rumah yang menyeramkan. Jom kita tengok sama-sama lah yo. Boleh berada dalam situasi ni sama-sama. Sorry yang aku banyak sasu. Sekarang ni saya di rumah. Weh, seram gila weh rumah ni. Lepas tu aku kena pergi mana ni? Takkan aku terpusing Syamel. Okay. Kita biarkan dulu situasi dia begini. Okay. Orang ni tak bayar api ke apa ni? Dia suruh aku pusing. Pintu tu terbuka. Okay, aku nak tengok ada benda ke atas tangga tu. Apa bergegar-gegar ni? So aku kena pergi mana ni? Alah. Dah 2 minit dah aku kat sini. Mana hantunya? Kat bawah ni hantu. Weh, kejap. TV ni dia memaparkan keadaan dalam rumah ni. Nampak tangga, tu TV, tu cushion, tu aku tu tengah. Dalam TV ni macam aku ni, tengah tergantung-gantung. Okay, aku tengok shilling kejap. Tak ada apa pun. Tak, sebab view video ni 13 juta weh. So sebab tu lah aku nak buat reaction untuk video ni. Masalahnya tak ada hantu pun video ni. Kurang.
More device to explore. Okay. Sekarang ni aku kat mana? Tunjukkan hantu tiba. Aku menyeru hantu pula kan untuk datang gang. Okay, warning Dia warning kat aku siap-siap bahasa Jepun. Okay. Okay. Aku buat faham lah je. Okay, cerita sekarang ni mungkin dia ada dekat hospital terbiar. Sebab aku tengok ada macam van ambulans kat situ. Okay, kira dia nak pergi jalan, dia nak pergi masuk lah, nak explore dekat hospital terbiar ni. So aku lah yang jadi mangsanya kena explore kan. Okay. Okay, aku dah pergi berjalan-jalan. Kita straight to the point lah. Okay. Ni pintu. Pintu tu buka sendiri ke apa macam mana ni? Konon-konon aku buka lah Husnuzon tak nak bagi seram. Weh, tu apa? Tu apa tu? Macam BQ mata siling apa tu? Ketuk pula. Ni tak kelakar. Ni memang pintu terbuka sendiri, bukan aku buka Tempat pun menyeramkan. Masalahnya banyak benar pintu. Aku rasa ada orang jerit. Aku tengok sekeliling kejap. Okay. Kau tak rajon ke? Ya Allah. Aku terpaksa stop sebab aku rasa dia macam nak terjun hospital tu. Kau perasan tak? Dia macam buka pintu. Lepas tu pergi ke tempat depan straight macam tu. Lepas tu tiba-tiba macam tak rajun. Dah aku pula yang kena bertanggungjawab nanti Kang. Tak apa. Aku stop dulu video ni sebab apa? Aku rasa macam video ni terlampau ekstrim sangat lah. Dia punya situasi dia. Aku tak nak nanti kena violation pula kan. Aku punya YouTube kan. So aku rasa sampai sini sajalah sebab kebanyakan yang menonton video aku ni budak-budak. Jadi aku tak nak lah jadikan video aku ni sebagai punca budak-budak jadi masalah pula kan. Faham tak? So cerita dia macam tu lah. Jadi tu buat reaction tadi tu tidak menepati cita rasa korang ataupun membuatkan korang tidak selesa lah dengan video aku untuk kali ni. Aku minta maaf sangat-sangat. So kepada korang yang sudi share video ini ataupun sudi like, sudi komen video ni, terima kasih banyak-banyak. Aku hargai sangat-sangat. Semoga kita berjumpa lagi di next video akan datang. Bye-bye.